Alright, Assalamualaikum guys. Okay, so pada video kali ni aku dekat dapur sekejap. Masih video bengkel bergerak, tapi kita mulakan daripada pagi-pagi. Lepas subuh kita masak, geng. Alright, so pagi ni aku buat ayam masak kicap. Okay, pagi-pagi kita dah masak lauk. Sebab apa? Sebab kita akan bawa bekal. So ayam masak kicap padu punya. Oh, padu kan. Nasi pun dah masak, ayam pun dah masak. Okay, tak nak cakap banyak. Kita nak off api ni, and then kita nak masukkan dalam bekal. Okay, sekarang cuaca tengah panas. Dan video kali ini memaparkan kita buat bengkel bergerak dekat Ulu Tiram, JB. Dan rumah customer jenis apartment. Apartment. So kita akan buat motor dia dekat parking bawah tu lah. Parking motor dekat bawah apartment dia ni. Okay, so dia punya apartment jenis kat bawah tu parking motor. So kita buat dekat parking motor. Okay, asalkan tak mengganggu orang sudah. Okay. So motor dia nak buat apa? Motor dia wayar suku warna kuning. Tak perlu kot cakap warna kuning tu, macam tak ada kaitan kan. So motor dia wayar suku, spek 62 basic, 62 marhin, sekali overhaul. Exhaust dia dah ada, so kita tolak exhaust. Okay, so jom lah. Alright gang, so ini enjin dia. Enjin je ke? Mana motor dia? Motor dia kat situ, geng. Tu dia. Fokus lah. Itu motor dia. Okay. Dan inilah enjin dia. Nak kena buat apa, geng? Kita kasih lerai lah, geng. Okay, jom kasih lerai enjin boleh suku dekat parking apartment. Mari. Alright gang, so kita dah leraikan. Motor dia masih standard. Okay, cuma blok dia dah pernah tukar. Dia pakai FZ punya ni. Okay, tapi masih 57 lah. Okay, dan enjin dia tak ada masalah sangat pun. Cuma dia punya timing chain dah kejung. Timing chain dia dah kejung lah, geng. Dia dah tak fleksibel sangat dah. Nampak dia ada part-part yang keras tu. Okay, nampak? Bila ada part-part yang keras macam ni, kita tukar. Okay, kita tukar timing chain dia. Nanti kita pergi cari lah timing chain dia, sebab aku rasa dalam ni tak ada. Tak ada timing chain spare rasanya. Tapi tak apa, kita nak basuh enjin dulu. Lepas tu kita nak pasang enjin tengah dululah. Tengok. Okay, geng, input. Input, geng. 1. Hai, gerimis sampai sini, mat. Orang cakap lu input, mat. Oi. Muka aku dah basuh, kan. Nampak tu? Dekat atas tu tak kena sangat. Ni dari depan ni. Hai. Nampak dah kabur. Hai. Ribut. Tenang sikit, tapi masih sejuk. Aku menyorok tepi bot motor ni. Sekejap, aku
Macam mana ni? Baik. Aku dah tutup ni. Baik, kita dah tutup. Oh. Basah kan? Basah baju. Mandi kita. Dahsyat. Ini bukan peluh ni mandi. Itulah dia. Oh. Alamak. Longkang banjir lah, geng. Longkang ni banjir, geng. Longkang ni tak banjir. Longkang ni tak banjir, geng. Air mengalir. Ni air tak mengalir kat sini ni. Alamak. Ke air tak tutup? Tutup je ni air. Right, geng. So aku masuk kereta dulu. Aku nak pergi masjid jap. Masjid dulu lah. Kencing. Berdentung-dentung kan. Sejuk. Aku nak pergi masjid dulu. Nak tumpang tandas sana. Lepas tu aku nak solat. Kita sambung nanti, okay? Sejuk kan. Dia mari tak khabar man. Ribut. Angin kuat. Peti berdentum. Halai. Tak, geng. Lepak-lepak lu, geng. So dah reda. Okay. Dan enjin dia pun kita dah siap basuh. Dah siap tukar full bearing. Bearing C3 lah. Okay. Lepas tu gearbox kita tukar 1, 2 dan 5 macam biasa untuk Y suku. Dan aku nak takupkan dulu enjin ni. Lepas tu kita tengok apa yang kita boleh buat sampai ke maghrib nanti. Sebab lampu semua tak function blok ni. So memang kita akan duduk dalam gelap gelita. Okay. Aduh. Okay, jom kita teruskan pemasangan kita. Right, gang. So ada problem sikit. Dan aku kena kemas. Aku kena sambung pasang esok. Ataupun malam ni dekat rumah. Esok kot. Nanti aku cerita macam mana masalah dia, gang. So keesokan harinya. Nak kembali dulu sikit. Alright, gang. So keesokan harinya enjin dia kita dah siap pasang. Dan kita tengah sangkut enjin dia. Sikit lagi nak set up dia punya exhaust, benda-benda gitulah. Okay, sikit je lagi. Lepas tu kita akan cuba hidupkan. Dan sekarang pukul 6.30 dah. Dah nak maghrib. So aku kena buat kerja cepat-cepat. Kena hidupkan motor cepat-cepat. And then pasangkan baset cepat-cepat. Lepas tu aku kena gerak cepat-cepat dari sini. Sebab memang gelap. Okay. So jom kita tengok motor dia. Okay, gang. So enjin dia kita dah gantung. Tinggal nak nampak exhaust masih cokeng gitu. Dan nanti kita akan cerita pasal dalam enjin ni macam mana. Okay. Macam biasa lah. 62 basic. Cam racing stage 1. Spring valve racing. Total body 32mm. Injector 160cc. Bahagian bawah kita tukar rod racing IKK. Full bearing C3.
gear racing 1, 2 dan 5. Dan clutch, hyper clutch, owner beli sendiri, hyper clutch. Lepas tu oil pump dia dah kita nampak oil pump tu dah macam tak efisien sangat dah. Oil pump standard dia, so kita tukar oil pump racing sekali. Dan exhaust, pakai exhaust dia Umar Racing back pressure 32mm. Okay, so tak nak cakap banyak jom kita sambung pasang dan kita nak hidupkan. Gang, so kita dah pasang complete dan kita pun dah adjust angin sikit. Serabut tu wayar depan ni. Okay, kita dah adjust angin sikit, cuma kita tak letak kotak angin lagi. Okay, so inilah bunyi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so alhamdulillah senang hidup walaupun ECU kita tak tuning lagi. Bunyi exhaust memang senyap back pressure. Lepas tu bunyi clutch dia macam biasa bunyi gedek gitu je, tak ada apa masalah pun. Tak ada apa, sekarang nak gelap, so aku nak pasang cover set siap-siap. Lepas tu kita nak gerak lah. Okay, alright gang, so motor sudah siap. Motor sudah siap gang, settle. So jom balik.